Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung semula pelajaran kita. Semalam kita telah lihat bagaimana beberapa perkara yang mesti dijauhi dalam proses pembinaan umat. Di antaranya adalah jauhilah daripada bersangka dengan sangkaan yang buruk. Bahkan hendaklah kita bersangka baik, dan sebenarnya memberikan keuzuran-keuzuran kepada saudara kita, sebab ada kalanya kita tak tahu duduk perkara sebenarnya kenapa Salman tidak berkhidmat kepada orang yang telah dipersaudarakan dengan dia. Kenapa Usamah bin Zaid tidak menghulurkan makanan untuk yang memerlukan. Jadi itu contoh-contoh yang menggambarkan bahawa perlu diselidik lebih awal. Jangan cepat jangan cepat menghukum sehingga berlakunya buruk sangka. Kemudian diberikan juga panduan kepada kita tentang betapa dalam proses kita menjaga hubungan sesama kita, jangan ada apa yang disebut sebagai tajassus. Tajassus itu sengaja mencari-cari keaiban untuk menjatuhkan seseorang. Sengaja mencari keaiban untuk menjatuhkan. Jadi umat itu akan, maknanya akan menjadi rosak apabila ada suasana di mana adanya usaha dan ikhtiar mencari untuk memalukan dan menghina. Berbezalah kalau kita mencari dan berusaha mencari untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki keadaan dan mencegah kemungkaran. Dan semalam juga diceritakan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya petaka ataupun dosa dosa mengumpat, ribah, sehingga ianya dianggap bagaikan makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Semalam juga kita ada sebut tentang pengecualian, bahawa kita boleh menyebut tentang saudara kita sesuatu yang ia tak suka dengar, yang ia tak di belakang dia, tidak di hadapan dia, demi untuk beberapa keperluan. Antara keperluannya adalah kita kata untuk pengadilan mahkamah. Antaranya ialah untuk fatwa ataupun istifta, minta hukum
si fulan berbuat demikian dan demikian, apakah hukumnya? Itu dipanggil meminta fatwa, ya tak? Ataupun untuk mewaspadakan, ya, untuk mewaspadakan orang lain, ataupun apabila diminta untuk memberikan pandangan tentang masa depan yang melibatkan orang yang berkenaan. Jadi benda-benda begini adalah pengecualian-pengecualian. Dan kemudian pada ayat yang kita baca ini, ya, ayat yang ke-13 adalah dalam proses mencari titik-titik pertemuan. Apa pertemuannya? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tidak memanggil dengan panggilan-panggilan darajat, kehormatan, bangsa, warna kulit, kita kata kedudukan, perkauman, tak ada. Allah Ta'ala panggil dengan satu panggilan yang sama, common, ya, maknanya base. Ya ayuhan nas, semua kita adalah manusia. Maka di situ Ansar ke, Muhajirin ke, Islam ke, bukan Islam ke, semuanya dipanggil. Jadi bila kena panggil bahawa kita pun sebahagian daripada manusia, ya, maka disedarkan asal usul. Yang boleh menyatukan ini bila kita tahu asal usul keturunan, ya. Bila kita berhimpun dalam, ya, maknanya kita kata dalam perhimpunan-perhimpunan, tiba-tiba jumpa orang yang sekampung ataupun orang yang seketurunan, ya, dia datanglah di situ, maknanya penyatuan-penyatuan. Maknanya dalam sejarahnya, ya, dalam pengalamannya, orang yang kelihatannya macam bukan Melayu, tapi bila punya sembang rupanya dia Melayu, ya. Maka datanglah penyatuan tu. Pasal apa? Pasal ada persamaan keturunan tu. Sebenarnya yang mengatasi segala-galanya adalah kita semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Itu dia. Yang menyatukan kita ialah ayah kita satu, ibu kita satu. Di sini maknanya yang dimaksudkan kamu tercipta daripada seorang laki-laki, seorang perempuan, ya, bukan hanya merujuk kepada ibu dan ayah kita, tapi daripada Adam dan Hawa, ya. Semua kamu, keturunannya apa pun, warna kulitnya bagaimana pun, janggutnya panjang mana pun, matanya bulat sepet ke apa ke, ya, semuanya min zakarin wa untha, semuanya daripada diri yang satu asalnya, iaitu Adam, kemudian diikuti oleh Hawa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai, ya, manusia, takutlah kamu kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu, takwalah kamu kepada Allah, ya tak? Ya, ittaqu rabbakum, akan Tuhan kamu yang alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu. Asalnya semuanya daripada Adam, termasuklah Hawa, ya tak? Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian dicipta daripada diri yang satu itu pasangannya. Jadi disitulah timbul zakarin wa untha. Jadi sebenarnya kita sebenarnya adalah bersaudara dari sudut kemanusiaan. Dia ada al-ukhuwah fin nasab, al-ukhuwah fid din, al-ukhuwah fil insaniyah, ya. Kita adalah persaudaraan kita ni satu yang paling hampir, persaudaraan nasab, keturunan. Naik lagi al-ukhuwah fid din, ya, persaudaraan dari sudut agama atas dasar kalimah la ilaha illallah. Naik lagi, ya, al-ukhuwah fil insaniyah, ya, maknanya semua kamu adalah bersaudara dari sudut kemanusiaan. Asal kita daripada, ya, ibu dan ayah yang satu, ya, Adam dan Hawa. Dan di sana ada lagi satu hadis mengatakan bahawa al-kaun ayal, ya tak? Al-kaunu ayalullah.
kejadian ini semua, ya tak? Kejadian ini semua adalah keluarga, family, ya tak? Ayalullah, family of God, ya, maknanya keluarga Allah, ya tak? Kejadian ini seluruhnya adalah satu keluarga yang Allah sebagai maknanya bapanya. Dikatakan al-kaunu ayalullah, kejadian ini seluruhnya adalah keluarga, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah bagaimana proses, ya, penyatuan itu tadi, ya, proses penyatuan, ya, bahawa kita adalah daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, sama ada ianya ibu dan ayah kita, tetapi yang lebih utama ialah Adam dan Hawa. Ya, jadi kita adalah bersaudara daripada Adam dan Hawa, ya. Jadi maknanya di situ tak usah cari titik perbezaan, cari titik pertemuan. Mungkin kita akan nampak warna kulit, mungkin kita akan nampak maknanya kita kata bangsa, tapi semuanya adalah daripada Adam dan Hawa. Jadi ayat ni turun kerana apa, tuan-tuan? Ayat ni turun pasal apa nama ni, antara lain lah, ya, antara lain maknanya Nabi suruh yang saya sebut dahulu, Sayyidina Bilal ibn Rabah panjat Kaabah untuk melaungkan azan. Dua sebab. Satu, untuk kita kata melaungkan kemenangan Islam, dan yang keduanya melaungkan kebesaran Allah, mengajak orang untuk solat kerana waktu solat sudah pun sampai. Jadi Nabi ini tadi supaya kita kata perisytiharan itu nyata, kelihatan, ya, di mana-mana. Tentulah mesti mempunyai tempat yang tinggi. Perisytiharan itu mestilah di tempat yang tinggi. Jadi di Masjidil Haram itu yang tinggi ketika itu adalah Kaabah. Jadi panjat, suruh Sayyidina Bilal ibn Rabah memanjat Kaabah. Jadi adalah para sahabat yang berlabun, ya, Roni berlabun. Antaranya dia berkata, tak ada ke orang lain. Nasib baiklah ayah saya, katanya. Seorang tu kata, nasib baiklah ayah saya tak ada. Maknanya ayahnya dah meninggal. Kalau ayah saya nampak lah benda ni, tak tahulah apa katanya. Maknanya ayahnya dah meninggal di zaman jahiliah. Sekarang ni Islam dah memerintah. Jadi karat-karat jahiliah tu masih ada lagi, ya, rawasib jahiliyah tu masih ada lagi, dipanggil rawasib, ya, daripada karat-karat jahiliyah tu masih ada lagi. Pandang kalau orang kulit lain je second class dan sebagainya, tu ada lagi karat tu, ya tak? Kalau nasib baiklah ayah saya, katanya, udah tak ada, dah padam. Kalau dia ada, dia nengokkan hair ni, tak tahulah. Begitu, ya tak? Ada sahabat kata, ya Allah Nabi, tak ada ke orang lain? Ngapa gagak hitam ni juga disuruhnya manjat Kaabah, ya tak? Untuk bang, ya tak? Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, saya tak berani berkata apa-apa. Abu Sufyan masa itu dah masuk Islam, ya, dia dah masuk Islam. Dia kata, ana la aqulu syai'an akhafu an yukhbirahu bihi rabbus samawat, ya tak? Aku tak berani komen. Padahal Abu Sufyan tu kira mantan pembesar Mekah lah, ya. Abu Sufyan tu sebenarnya kalau nak kiranya sejurus sebelum kedatangan tentera Nabi seramai 10,000 orang itu, dia orang nombor 1 Mekah. Jadi dia bila orang ni komen, yang komen ni pula orang yang dah lama Islam ni. Abu Sufyan baru junior Islamnya, ya tak? Ini yang dah lama-lama Islam. Ya Allah, tak ada ke orang lain, ya tak? Gagak hitam ini juga Nabi ambil untuk jadi muazzin, ya tak? Tak ada ke orang lain, ya tak? Tak ada ke orang lain, ya tak? Seorang pula kata, nasib baiklah ayah dah tak ada. Kalau ayah tengok lah benda ni, tak tahulah apa nak ngabur, ya tak? Tak tahulah apa nak kata. Abu Sufyan kata, aku tak berani komen. La aqulu syai'an
akhaf an yakhbirahu bihi rabbus samawati wal ard. Aku takut kalau aku cakap je, pastinya Tuhan langit bumi, ya, Tuhan yang dikatakan pencipta langit dan bumi akan khabar apa yang aku cakap. Tidak tak berani, ya tak. Datang Jibril kepada Nabi SAW. Fa'ata Jibril, ya tak. Fa'ata Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima qalu fada'ahu. Datang Jibril kepada Nabi dan beritahu kepada Nabi, si fulan cakap begini, si fulan cakap begini, si fulan cakap begini. Nabi pun panggil dia, si fulan mari sini, si fulan mari sini, si fulan mari sini. Betul tak kamu ada cakap gagak hitam? Ada katanya. Betul tak ada seorang kata nasib baik lah ayah mati dulu? Ada tak? Ada. Betul tak ada seorang ni kata bahawa aku tak berani komen apa-apa, nanti Tuhan berlabut? Nanti Tuhan ngabur, ya tak? Ada tak? Betul? Dia semua kata betul. Dia semua kata betul, ya tak? Maka turunlah ayat ini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami yang menjadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, kamilah juga menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tetapi tujuannya yang berbangsa-bangsa dan berpuak-puak itu, ya, syu'ub daripada sya'bun. Kalau kita ni dipanggil sya'bu Melayu, kalau Cina tu dipanggil sya'bu Sini, ya. Kalau India tu dipanggil sya'bu, ya, dipanggil Al-Hind, apa juga lah, ya tak? Sya'bul Arab. Jadi kalau dah banyak jadi syu'ub. Kemudian qabail, puak-puak. Qabail tu daripada qabilah. Arab sebut qabilah kalau dah banyak, qabail. Qabilah tu kita kata kabilah. Kita tak ada qa, nak buat macam mana? Ya tak? Ada Jawi sudah hapus tema. Ya tak? Jadi tinggallah kabilah. Kabilah. Jadi qabilah jamaknya qabail. Jadi kami jadikan kamu itu daripada asalnya laki seorang, perempuan seorang. Daripada situ berkembang biaklah wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Berkembanglah laki-laki yang ramai, perempuan yang ramai, dan daripada situ menjadilah kamu itu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, bukan untuk saling hina menghina, bukan saling merendah-rendah. Ini hitam lah, ini putih lah, ini bangsa mulia, ini bangsa hina. Bukan itu. Ya tak? Bukan ada kastanya. Adanya pelbagai bangsa dan puak itu li ta'arafu. Ta'aruf. Ya. Ta'aruf tu orang selalu sebut ta'aruf. Kenal mana, ya tak? Apa resam dia, kenal apa kelebihan dia, kenal apa kekurangan dia, kenal apa bahasa dia, ya, kenal apa kegiatan dia, apa kecenderungannya. Li ta'arafu, bukan untuk litafakharu, bukan untuk litafakharu, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk tafakhur, tapi ta'aruf. Kenallah kita bangsa ni apa, bagaimana. Tuan-tuan ingat ya, tahun saya 74, 75, 72, 71 datang, ya tak, saudara-saudara kita campar daripada bumi Kemboja, ya tak, dia mau datang tu ingat lagi, ya tak. Lalu di jalan-jalan. Sekarang ni Taman Lavender lah. Sekarang ni kalau nak cari Taman Lavender, berapa pintu? Berapa pintu, ya tak? Tak boleh tu. Saya nak ngabarkan bahawa kita lihat bangsa Campa, kita lihat bangsa Melayu, kita lihat, maknanya kita kata bangsa Cina yang datang sebagai imigran, yang mana Allah Ta'ala jadikan itu, bangsa-bangsa ini bukan untuk permusuhan. Allah Ta'ala kata li ta'arafu. Sebab bangsa itu bukan kehendak dia. Bangsa itu bukan kehendak dia. Kita ni bukan kehendak kita nak jadi Melayu ni.
Kalau boleh kita hidung kita tak nak lah kopi ni. Ya tak, hidung Melayu ni penyek. Ya tak, kulitnya kopi ni lah ha. Lepas tu rambutnya adalah kretin-kretin sikit. Ya tak, mak kalau boleh hendaklah jadi macam orang lain. Ya tak, tapi macam mana kita nak buat? Itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Allah suruh kita ta'arafu, kenal mengenal lah di antara manusia yang pelbagai rupa ni tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita terima itu, alhamdulillah, akhirnya kita boleh mengaji walaupun daripada Ustaz Farid apa? Ravi. Itu bukan Melayu. Kita boleh dengar forum walaupun daripada Dr. Ridwan T. Itu bukan Melayu. Walaupun Hussein Yi, bukan Melayu, tapi dia bawa Islam. Maka Bilal itu walaupun dia Habashi, bukan Quraisy, tapi dialah antara orang yang awal Islam dan mempertahankan Islam. Kualiti Islamnya luar biasa, sudah dicoba. Orang Arab panggil mujarrabah. Mujarrabah tu experienced, maknanya telah dicoba. Itu dipanggil mujarrabah. Sebab itu kita panggil ubat itu ubat mujarrab, yang sudah dicoba. Itu orang kata ubat yang mujarrab tu. Sebenarnya dalam bahasa Arab dipanggil mujarrab. Kita kata mujarab. Adalah Arabnya tu, bunyilah juga. Alhamdulillah lah tu. Kira kita cakap Arab tapi tak sedar, demo pun tak kabur. Ya tak? Rizqi, ya tak? Itu Arab lah tu. Ya tak? Akal, itu Arab lah tu. Fikir, itu Arab lah tu. Ya tak? Tawakal, itu semua Arab. Ya tak? Buat macam mana? Ya tak? Jadi Islam datang dengan bahasanya dan budayanya dan sebagainya. Ya tak? Jadi adanya itu untuk bukan kita mewujudkan jurang. Kalau ikut doktrin Quran, ya, ataupun lebih tepatnya ikut wahyunya, adanya kepelbagaian itu li ta'arufu, untuk kita kenal mengenal. Dia sebenarnya daripada ta'aruf timbullah tafahum. Imam Hasan Al-Banna disusun daripada ta'aruf timbullah tafahum. Apa makna tafahum? Faham, memahami antara satu sama lain. Oh, rupanya demo ni jenis bangsanya apa lebih demo, ya. Oh, demo ni bangsanya apa kurangnya demo. Jadi li ta'arafu, daripada ta'aruf timbullah tafahum, faham, memaham antara satu sama lain. Macam suami isteri lah weh. Ya tak? Jenis kita kemarin bukannya kena isteri kita, orang tua berkira. Jadi terpaksalah ta'aruf. Kadang-kadang ta'aruf tu sampai 5 tahun tu. Nak kena zahir batin, ya tak? Tiba-tiba dah moncong. Mana pasirnya moncong. Kita tu kadang-kadang tak kena lagi tu, mas, pasirnya moncong. Rupanya ada lah benda tak semiok yang kita buat. Kita tak sedar. Bukan senang nak ta'aruf ni, kena ni, ya tak? Daripada ta'aruf zahir dan batin barulah tafahum, kata dia Imam Hasan Al-Banna. Daripada tafahum timbullah takaful. Takaful ni insurans lah, ya. Tolong menolong, jamin menjamin, bantu membantu, lindung melindung antara satu sama lain. Ya tak? Lindung melindung di antara satu sama lain. Cuma yang jadi masalahnya, yang menjadi musuh Allah ini ialah orang yang chauvinis, resis, orang yang perkauman sempit. Itu musuh Allah. Pasal dia tak gemar banyak kaum. Dia kalau boleh biar dia tuan. Ya tak? Sebenarnya tak timbul soal tuan. Tuan apa kerja supermarket? Tuan apa kalau kerjanya di supermarket? Saya nak ngabar ke orang Melayu ni, dia gemar mengatakan dia tuan. Tuan apa? Mika kerja supermarket, duduk kerja di bawah tu, minta maaf lah, ya. Tuan apa kalau tiba-tiba orang lain punya kedai, kita hanya jadi pembantu kedai? Tuan apa? Ya, saat kita kata kita ni bangsa tuan, dulu mana tuan-tuan nak jumpa orang, minta maaf, ya, yang kerja loko konso ni, loko konso ni majlis bandaran lah. Yang jenis bawah ni mana nak cari Melayu? Minta maaf lah sekarang.
Jadi siapa kata tuan? Dulu betul tak yang jaga bank siapa semua ni, kecil-kecil lembu jaga, besar-besar bank jaga. Sekarang siapa jaga bank? Pegang senapan patah kan? Apa kecil sihat ngantuk ke? Atau mana apa pegang senapan patah dah ngantuk? Bangsa ini yang dikatakan bangsa tuan, ya tak? Bangsa yang dikatakan bangsa tuan. Jadi yang nak ceritanya bahawa di saat orang ni bercakap soal ketuanan, ya tak? Dari sudut kerja buatnya, ya Allah, tak tahulah kita, ya tak? Dari sudut pembelaannya, ya tak? Dari sudut pembelaannya kita pun tak tahulah, ya. Tapi yang nyata di hadapan kita, yang menjadi tuan orang lain, yang dituan-tuankan orang lain. Yang menjadi tuan orang lain, yang dituan-tuankan orang lain, ya tak? Jadi balik cerita kita tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tanda kebesaran Allah itu adalah kemajmukan, ya tak, manusia ini yang dikatakan syu'uban wa qabaila. Kamu itu dijadikan akhirnya berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Jadi bangsa lebih tinggi, ya, bangsa itu maksudnya lebih umum daripada puak tadi. Maknanya kita kata syu'ub lebih umum daripada qabail. Lagi sekali, ya, kalau kita kata syu'ub itu Melayu, kemudian qabailnya itu, kabilahnya itu Melayu Kedah, itu qabail. Kalau satu kabilah lah, Melayu Perak, Melayu Johor, Melayu Brunei, itu dipanggil qabail, kabilah-kabilah. Tapi atasnya rumpun Melayu. Jadi yang di atas tu dipanggil syu'ub, ya, bawahnya ada qabail, ya, bawahnya ada kabilah. Apapun, ya tak, apapun kabilah kamu, Tuhan jadikan li ta'arafu. Siapapun kabilahnya, apapun kabilahnya, Allah jadikan li ta'arafu, kenal mengenal di antara satu sama lain. Daripada ta'aruf timbullah tafahum, faham memaham. Daripada tafahum timbullah takaful, lindung melindung, bantu membantu, ya tak? Maknanya kita kata sokong menyokong. Macam suami isteri lah tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat yang sempurna? Mana ada. Di saat kita melihat isteri kita yang serba kurang ataupun ada kekurangan, jangan lupa dalam saat yang sama isteri juga melihat kita serba kurang. Dia melihat suami, ya, dia melihat kita tak ada lah macam ayah kemarin katanya, ya. Dia boleh buat perbandingan dengan ayah dia. Ayah kemarin ngambil berat, ya tak, ngambil ayah, nolong basuh kain, ya tak, ayah. Dia bayangkan ayah dia, tengok suaminya tak mau, ngempap je nengok anak, ngempap, ya tak. Ngempap ni maknanya apa entah. Ngempap lah, tak ngombin. Tak ngombin, ya tak. Betul je, tambah kalau tengok bola, ya tak. Dah lah tu, tak sah lah, ya tak. Tak sah. Ayah kemarin ni dimandikannya anak-anaknya, ya tak. Kalau budak-budak tu sekarang tengoknya beringui apa, carikannya apa, kemudian dimandikannya kalau tengok selemui. Itulah ayah kemarin, ya tak. Dia bayangkan suami dia kalau boleh kopi tu, tak ada, megang lampin pun tak siap, ya tak. Jadi bukan apa, saya nak ngabarkan, di saat kita melihat kekurangan isteri, jangan lupa isteri juga melihat kekurangan kita. Jadi kalau nak cari kurang, ada. Bangsa-bangsa ini, ya tak, kalau nak cari kelemahan memang ada. Tetapi kehadiran kita ialah untuk ta'aruf, tafahum dan takaful. Kalau tak ada lah, minta maaf ya, kalau tak ada lah, ya tak, pekerja Indonesia ni nak buat bangunan yang tinggi-tinggi tu di Kuala Lumpur tu, bangunan yang tinggi-tinggi tu, berdiri nyacak di sana tu, idaklah kita weh, ada tu ada lah, tapi yalah, 1 dalam 10 lah gamaknya, ya tak, ataupun 1 dalam 2 dalam 100 lah gamaknya, boleh berdiri nyacak atas tu. Ya Allah, keren datang, ya tak, keren datang, kadang-kadang mixer datang apa semuanya, dia berdiri itu bukan atas apa je pun, 2 plank je, 2 je, ya tak.
Kalau jatuh memang tumpuk. Kompom tak? Adatnya tumpuk tak? Jadi maknanya nak ngabarkan, kita naik tu megah je bangunan. Tak? Jangan lupa pekerja ni, tak? Siapa yang buat, tak? Jangan lupa. Jadi kita dari situlah ta'arufnya berlaku, sehingga akhirnya kita saling kita kata takaful, lengkap melengkap di antara satu sama lain. Tapi yang jadi masalah kita ialah ada racism, adanya chauvinism, adanya golongan pelampau, adanya golongan perkauman sempit. Itu jadi masalah bagi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni orang Kuala ni, kalau kita cek kita ni seorang-seorang, Tok Karang Fatani, Poh Karang Bugis, itu belah mak, belah ayah pula. Tok orang Kerinci, Poh orang Loh Mahfuz, Loh Mahfuz. Saya bila saya cek diri saya, kalau belah seberang sana, Tok orang Kerinci, Pagar Ruyung punya apa semua. Kalau Poh Karang, Poh orang Loh Mahfuz ke tak tahu lah, tak. Lepas tu cek belah sini, belah mak, Tok orang Fatani, Poh orang Bugis. Sebenarnya tak, sebenarnya siapa yang buat sempadan? Yang buat sempadan ini penjajah, supaya dia boleh, maknanya kita kata, dia boleh mengawal kita dan maknanya divide them and rule them. Tak? Divide and rule, maknanya pecahkan mereka dan perintah mereka. Farriq tasud, dalam bahasa Arab dipanggil farriq, pecahkan mereka, tasud, kamu boleh jadi tuan ke atas mereka. Kalau mereka bersatu tanpa sempadan, susah kamu nak jadi tuan. Jadi tuan-tuan nak puan, kita ni nak ngabarkan siapalah Kuala ni kalau tidak Pak Dain, tak? Dain selilinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemarin itu kita tidak timbulkan isu kamu dari mana. Artinya ianya menggambarkan kita itu satu rumpun kemanusiaan yang hidup di bumi Allah sebagai satu keluarga. Yang timbulkan perpecahan ini bila ada racism, bila ada yang disebut sebagai sempadan-sempadan nation state, tak? Sempadan-sempadan negara yang diwujudkan oleh penjajah, yang diwujudkan oleh manusia yang tak faham tujuan Allah menciptakan manusia ini, yang tak faham tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi dari situlah tak renti-renti api perkauman ini digunakan sebagai the last card untuk survival, digunakan model terakhir untuk survival kuasa orang tertentu dan sebagainya. Hakikatnya orang yang bercakap soal kaum itu, orang itulah yang menggadaikan hak kaumnya sendiri. Renti dia buat kala, awak tahu sangat awak duduk Sungai Siput. Saya tahu sangat saya duduk Sungai Siput, tuan-tuan. Tak? Awak tahu sangat lah renti kala, tak? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya kerana lain peronya, tak? Lain peronya. Jadi balik cerita kita, Tuhan kata waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi yang mulianya siapa? Yang dikatakan akram. Akram tu daripada karim. Akram itu daripada karim. Dalam ayat ini kata inna akramakum. Ada ustaz namanya Ustaz Akram, dulu naib qadi di belah-belah Kare, Ustaz saya tu, dia pula anak murid ayah saya. Itu yang seronok tu. Dia anak murid ayah, saya pula ustaz, dia ustaz saya, tak? Baik, balik cerita kita. Akram maknanya ialah yang termulia, daripada karim dengan makna mulia, karim juga dengan makna dermawan, karim juga dengan makna mulia. Tapi yang superlatifnya, yang isim tafdilnya, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Apakah kerana keturunannya Sayyid, apakah kerana keturunannya Patan kalau nisbah di Afghanistan, tak? Apakah keturunannya Brahmin? La. Atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi perkataan atqa tu daripada takwa timbullah atqa, maknanya superlatifnya, isim tafdilnya yang paling bertakwa di kalangan kamu. Itulah yang akram, yang paling mulia. Maka sampai sekarang kita pegang
asal bang je bilik, asal bang je bilik. Padahalnya dia pak usuk kan, yang bang tu pak usuk, ya tak? Yang bang tu Jalil yang bang tu siapa lagi? Kita ambil nama Bilal tu. Bilal ni Ibnu Rabah Al-Habasyi. Orang yang bang tu bukan Bilal, orang yang bang tu muazzin. Namanya Bilal. Bilal dah tak ada, udah dikebumikan di Damsyik nun. Allahu Akbar, ya tak? Sekolah saya mengaji di Damsyik tuan-tuan 4 tahun, ya, masjid bawahnya sekolah, kemudian tepi masjid tu ada makam Bilal Ibnu Rabah. Jadi kami ni ngapel lah, ya tak, tepi-tepi makam itu sajalah, ya, sebab ada tempat teduh di situ. Jadi bila bang tuan-tuan, suasana yang syahdunya bila bang. Bila bang tu tengok ke makam tu. Bila bang tu tengok ke makam tu. Kamu lah yang mula bang, ya tak? Ya, ni lah dia tempatnya. Di mana? Di Damsyik tempatnya. Asalnya di Habasyah. Asalnya di Ethiopia, ya tak? Tapi kemudiannya pindah ke Mekah, kemudian pindah Madinah, kemudian akhirnya makamnya di Damsyik nun, di Syria nun, mengembangkan Islam. Mana ada sempatan? Tak ada sempatan. Kita payah pasal pepatah Melayu ada, hujan panas ke hujan batu ke entah. Hujan meh di negeri orang, lantaknya. Ya. Hujan batu negeri sendiri pun tak apa, ya tak? Kamu je jangan kata nak buat apa hujan batu. Sudah, ya lah hujan meh, tak pasal. Tak pasal. Jadi kita penyakit itu terlampau-lampau, ya tak? Itu yang mekap je, mekap, ya tak? Jadi sebenarnya tak ada sempadannya. Kita ni kemarin penghijrahan, ya, Selat Melaka tu sebenarnya bukan pemutus Sumatera dengan maknanya tanah Melayu. Selat Melaka telah penyambung antara Sumatera dan sebab itu kami pergi Aceh, ya tak? Kita dapati bahawa apa yang banyak kita buat di sini ada di Aceh. Pindang. Tengok-tengok sana pindang ada, apa di Labun, ngerop lah. Pindang lah. Tengok-tengok sana ada pindang, dekat restoran tu ada pindang. Kita di sini dah jarang masuk pindang. Isteri dah tak pandai apa dulu, ya tak? Sampai sana ngerop lah, ya tak? Pindang contohlah, ya tak? Masakan-masakannya sama. Jadi barulah terasa, ya tak? Sebab itu ada Sungai Aceh, ada Kampung Aceh di sebelah sini, di sebelah Kedah, ya tak? Bahkan di sana tu ada satu kampung tu bercakap Mika Teman. Saya lupa nama kampung tu. Demo Belabun, Mika Teman, nak ke mana apa semua. Wela, tak? Sekarang kalau duduk sini jadi raja awak ni. Kalau duduk sini jadi raja pula, ya tak? Jadi pembesar pula, jangan main lah. Itu kalau orang dulu lah, ya tak? Jadi balik cerita kita, ya. Jadi maknanya hakikatnya yang paling mulia adalah atqakum. Jadi takwa yang ada pada Bilal, itulah yang menyebabkan Nabi pilih. Bukan warna kulitnya, bukan keturunannya, takwa dia tu yang Nabi pilih dia untuk menjadi muazzin. Lalu kita abadikan nama tu. Siapa azan je? Bilal. Jadi Bilal tu nama orang. Itulah nak ngabarkan bahawa betapa kita tadi menyematkan arahan Nabi. Bilal itu mulia, maka hendaklah kita itu seolah-olahnya dengan kita faham itu kita pun abadikan, ya, kita pun abadikan. Begitu, ya. Jadi yang paling mulia di kalangan kamu, ya, di sisi Allah adalah atqakum, bukan bangsanya, bukan kabilahnya, ya, bukan bangsanya, bukan kabilahnya. Jadi innallaha alimun khabir. Allah itu tahu apa yang kamu kata-kata tu. Kamu kata gagak lah. Ya, kamu kata gagak hitam lah. Ya, kamu kata pendek lah. Ya, kamu kata rendek lah. Allah itu alim. Kamu kata tak patut lah. Jadi semua itu innallaha alim. Allah tahu apa kata-kata kamu. Khabir ni yang di dalam ni. Ya, khabir ni yang di dalam. Hati perut belabun. Kan hati perut kita tu kadang-kadang belabun bila tengok menantu, ya. Bila tengok menantu, hati perut tu belabun.
apa nama anak teman ni ngapa le milih opini, ya tak? Hati perut tu berlabun, hati perut, ya tak? Udah pak mentua dengan mak tua, ya tak? Di manalah nak Mika milih, ya tak? Ngapa? Hitam. Kata dia ayah ni hitam ke manis, kata dia maknya manis pun hitam. Udah dia hitam manis kelahi tak henti, ya tak? Tengok anak punya cunnya, tak? Baru tahu. Anaknya Sarabanu, ya tak? Sarabanu pula dah. Lata Mangishka anaknya. Ini yang dalam ni. Jadi khabir ni tuan-tuan, dia merujuk kepada batin. Khabir dia merujuk kepada batin, ya. Khabir ini dalam bahasa sekarang dipanggil expert. Dalam bahasa sekarang khabir ini, ya, dipanggil expert, ya tak? Jadi maknanya di situ mendalam ilmunya. Sebab ini diterjemahkan oleh Maulana Abdullah Yusuf Ali. Dia kata khabir itu ialah orang yang mendalam ilmunya. Jadi dalam bahasa sekarang, bahasa persuratan akhbar di sana, khabir ini disebut sebagai expert, ya, khabir, dan dia punya plural dia khubara, macam alim, ulama, khabir, khubara, faqir, fuqara, faqih, fuqaha, khabir, khubara. Jadi golongan yang experts ini, experts ini, maka dipanggil dalam bahasanya khubara ataupun khabir kalau seorang. Jadi Allah itu mendalam ilmunya, dia expert, dia tahu apa yang dalam hati, apa yang ada di dalam hati, yang rasa jengkel, ya, yang rasa tak senang dengan apa yang dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu ulang di sini tuan-tuan, ya, ahadnya Bilal tak sama dengan ahadnya kita. Ahad kita, mak tak tahulah, ya dah. Ahad kita tu banyak lalainya, ya dah. Senyap je kalau hari ahad je. Senyap je, tak keluar rumah, merolong. Ahad tu ahad kita, ya tak? Kalau bandar-bandar besar ahad tu macam kena langgar di geroda, ya, senyap. Hari ahad. Tapi ahadnya Bilal mempertahankan akidah. Ahadnya Bilal mempertahankan akidah ketika mana dia diseksa, ya tak? Untuk menyatakan Lata wal Uzza, dia mengatakan ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya tak? Allah yang Esa, Allah yang Ahad, Allah yang Esa, bukan Lata, bukan Uzza. Batu besar atas badan, ya tak? Belakang ni tak ada pakai baju, atas padang pasir. Ahadun ahad. Itu saya kata ahad Bilal tak sama dengan ahad kita. Ahad dia itulah yang menyebabkan orang kata dia dipilih untuk menjadi muazzin, untuk membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tak? Walaupun pelat dah sikit, ya tak? Orang Ethiopia bukannya orang Arab, ya tak? Orang Ethiopia bukan orang Arab, tapi tu dia, ya tak? Kerana takwanya tadi, ya tak? Jadi tak apalah kalau masjid atas bukit pun tiba-tiba yang bangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, ya tak? Pasal ada takwa. Nak harapkan Melayu ni tak tahulah, ya tak? Bulan puasa ramai Melayu nak. Bulan puasa, ya tak? Ke mana? Datang ke masjid. Surau yang tak pernah buka pun, ya Allah. Tengok esok 1 Syawal, balik tutup lepas raya ke tau. Balik tutup. Bila pula buka surau ni? Nunggu puasa pula, ya tak? Itu pun syarat kena ada moral, kalau tidak haram, ya tak? Jadi ada surau semata-mata surau Ramadan, ya tuan-tuan. Ada surau semata-mata surau Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dia, ya tak? Habis di situ tuan-tuan. Ada nota kaki 4932 tu saya tak baca, tak apalah tuan-tuan baca dah sendiri. Saya nak baca nota kaki 4933. Katanya ayat ini ditujukan kepada semua umat manusia, bukan sahaja kepada seluruh umat Islam. Walaupun biasanya ya ayuhan nas ini turun di Mekah, tapi di sini turun di Madinah untuk nak menunjukkan kemajmukan manusia dan sejagatnya risalah Islam, ya, dan sejagatnya risalah Islam.
Walaupun difahami bahawa dalam dunia yang disempurnakan, maka kedua-duanya itu adalah sama. Ya, sama ada ya ayuhan nas, wahai manusia, ataupun ya ayyuhal muslimun, ya, kalau sudah sempurna fahamnya, hakikatnya semuanya adalah sama, iaitu semuanya adalah hamba Allah. Tak boleh kita merasa diri kita hebat kalau kita menjadi hamba yang lain daripada hamba Allah. Itu dia, ya tak? Sebagaimana keadaan yang adanya, manusia timbul dari keturunan satu, ya, min nafsin wahidah, ya. Kemudian pasangan nenek moyangnya, wa khalaqa minha zaujaha, pasangannya, uskun anta wa zaujuka, ya tak? Kabilah-kabilah, bangsa-bangsa, kaum-kaum, itu sekadar nama-nama panggilan. Lagipun bila dah masuk kubur esok tuan-tuan, mana ada panggil dah? Bangsa, ada panggil bangsa. Oi Melayu. Bila datang malaikat 2 orang esok, ya tak? Kalau ditanya daripada kamu, ya tak? Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa bangsa kamu, ada? Kena jawab, kamu bangsa Melayu asli. Mana ada? Melayu dah terhenti, ya tak? Bila dah masuk kain kapan tu, udahlah, Palestin ke dia, Melayu ke dia, Arab ke dia, udah. Sebab itu bila imam ataupun siapa jugalah yang membaca talqin kata, apabila ditanya, jawablah dengan lidah yang fasih. Jadi saya masa itu saya termenung tau. Lidah yang fasih tu saya termenung. Pasal apa? Macam mana nak fasih? Dia tanya sekarang cakap Arab. Kita pula macam mana, ya tak? Anak anta unta je kan? Nak fasih macam mana? Sebenarnya, ya tak? Bukan maksud lidah yang fasih itu pandai cakap Arab. Arab pun tak boleh jawab besok. Kalau Arabnya pun jenis semayangnya pun, ya Allah, celam-celum, ya tak? Kalau ayat Arabnya pun jenis semayangnya pun Jumaat je, ya tak? Ada orang Mekah saya jumpa tuan-tuan, orang Arab niaga. Saya tanya dia, dah buat haji ke belum? Belum. Dia duduk di Mekah tu, niaga di Mekah tu. Masa itu ada lagi Sugul Lail. Sugul Lail ni maknanya Suqul Lail, yang dulu depan Babus Salam. Dulu ada Suqul Lail namanya kan? Sugul Lail. Dia kata belum. Saya tanya berapa umur? 63. Ya Allah, 63 belum buat haji lagi, duduk Mekah. Ya tak? Dia rupa kita jugalah, ya tak? Ada yang tak masuk lagi galeri je. Kalau tanya orang Kuala ni, ada yang tak masuk lagi galeri, ya. Contoh galeri mana? Galeri lah. Galeri, ya tak? Balik cerita, ya tak? Ada juga jenis itu yang tak pergi. Jadi maknanya di sini, lidah yang fasih itu bukan masalah dulu dia punya bahasa ibundanya Arab. Tak apa, usahlah risau, ya tak? Walaupun ditanya esok dalam bahasa Arab, lidah itu dengan sendirinya fasih kalau dia ada iman dan dia ada amal. Di dunia ni dia ada iman dan dia ada amal, maka lidahnya fasih lah. Kalaupun dia Arab, tak ada iman dan tak ada amal, tak ada lah fasihnya. Jadi Pak Imam tu bila dia sebut jawablah dengan lidah yang fasih, kalau ada orang tanya lah, Pak Imam fasih ke mana cakap Arab? Jenuh juga. Ya tak? Jenuh juga, ya tak? Jadi jawapan fasih itu bukan kerana bahasa yang kita kuasai, tapi ialah iman dan amal kita lah yang menjadikan kita fasih, ya tak? Jadi katanya kabilah, bangsa, kaum itu adalah nama panggilan yang berfaedah digunakan, yang dengannya kita boleh mengetahui, oh ni bangsanya apa, ini keturunannya apa, itu je. Oh mereka sama dengan teman keturunannya, ya tak? Kita ni rupanya sama-sama Kerinci, contoh kalau Kerinci lah. Lepas tu bila tanya pandai ke cakap Kerinci, harap. Contoh, ya tak? Jadi bolehlah kita buat susur galur, ya tak? Menelusuri mana asal usul, ya tak? Contoh, ya. Jadi bagi mengetahui beberapa ciri dan sifat yang berlainan, jadi kita tahu bila bangsanya ini apa sifat dan ciri dia, ya tak? Orang selalu sebut, ya, Melayu ni kalau seorang tidur, 2 belabun, 3 kenduri.
Katakanlah India kalau bunyinya macam perkauman sikit ya. India kalau seorang mabuk. Kalau dua kelahi. Saya pernah berjiran dengan demo masa duduk di Falim Ipoh dulu, masa tingkatan 6 dulu ya. Falim dekat kawasan nak pergi ke inilah Lahad tu. Ya Allah, pada pagi sampai ke malam kelahi tak reti-reti ya tak. Kalau berdua. Kalau bertiga union. Oh, kalau tiga buat union terus. Buat kesatuan sekerja terus ya tak. Tuntut hak. Itu kalau tiga. Jadi Melayu tadi kalau seorang tidur dah lah tu. Meroloh je orang. Dua belah pun tak reti-reti. Anak bongsu, anak sulung, anak apa kan. Nantu, berantu apa semua ya tak. Kalau tiga, udahlah jawabnya. Tiga jawabnya kenduri lah. Mi Maggi, bihun, teh tarik, udahlah tu ya tak. Jadi itu kalau jadi adanya itu boleh kita mengetahui beberapa ciri dan sifat yang berlainan. Di hadrat Tuhan semua adalah satu sahaja. Setengah orang kata ya, mereka beli kereta second hand ya. Siapa tuan nasirnya? Kalau tuan nasirnya perempuan, nasib baiklah ya tak. Tak adalah selewin sangat ya tak. Kereta ni beli mana? Dia kata kereta ni Kuala Lumpur punya. Ya Allah, habislah kena lasak ya tak. Kereta ni mana? Pulau Pinang. Banyak karatnya ni ya tak. Lagi satu, siapa tuan nasirnya? Rajesh Kumar. Kalau dah Kumar ya dah. Kata demo. Kalau dah sebelumnya India ya, kata demo. Berat sikit ni kata demo. Kenapa? Nurung bukit pun tekan minyak. Nurun bukit pun tekan minyak ya. Kan ada kopi tu India kalau dapat bersikar kan, kalau turun bukit pun tekan minyak dah. Dekat minyak pula. Nurun bukit pun kayu ya tak. Ini saya dapat daripada orang pondok lah, dia mau cerita ya tak. Jadi kalau kereta ni asalnya orang India punya kata dia memanglah kata dia mengapa nurun bukit pun dekat minyak kata dia ya. Tak apalah, itu kita bukan apa. Dengan adanya itu kita dapat mengetahui beberapa ciri dan sifat yang berlainan. Bukan untuk mewujudkan jurang ya, bukan untuk kita menimbulkan perkauman sempit ya. Kaum itu tetap ada tapi bukan perkauman ya tak? Kaum itu tetap ada tetapi bukan perkauman. Jadi tuan-tuan, benda ini sebenarnya Islam tekankan tapi malang ya tak? Kadang-kadang orang yang memperjuangkan Islam itu pula tiba-tiba perkauman ya tak? Tiba-tiba jadi perkauman ya tak? Di hadrat Allah semua adalah satu sahaja ya. Semua kamu adalah kullukum min Adam wa Adamu min turab inna akramakum indallah atqakum. Semua kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li abyadin ala aswadin illa bittaqwa. An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht. Ya, tak ada lebihnya orang Arab ke atas bukan Arab, orang kulit putih ke atas kulit hitam, tak ada lebihnya. Manusia itu semua sama seperti gigi sikat. Asnan ni gigi. Musht ialah sikat. Mim shin to, musht. Tukang sikat dipanggil masyitah. Mim alif shin to ta marbutah. Kerana perempuan jadi masyitah ya, feminin. Jadi tanda feminin ni ialah ta tu, ta sanggui. Jadi min alif ma syitah shin to. Jadi sikat ialah min shin to musht ma syitah. Jadi maknanya semua kamu sama seperti gigi sikat. Ini sikat yang belum patah lah. Kalau sikat yang dah patah lain lah ya tak? Dan orang yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi perkataan paling itu superlatif ataupun isim tafdil, yang paling bertakwa. Dia asalnya taqi. Seorang yang bertakwa dipanggil taqi. Ta qaf ya sabdu taqi. Tapi atqa yang paling bertakwa ya. Jadi ini menghapuskan faham perkauman Arab yang ada di Madinah, untuk akhirnya mereka menganggap bahawa semua mereka
adalah sama di sisi Allah, maka Salman ke kamu Al-Farisi, Bilal kah kamu Al-Habashi, Suhaib kah kamu Ar-Rumi, semuanya telah berjaya disatukan dan diadun dalam sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Habis di situ, masuk ayat 14 ya, insya-Allah. 14, 15, 16, 17, 18. Ada 5 ayat lagi rupanya. Tadi nampak gayanya hari Selasa depan dah habis ke maaf. Tak ada hari Selasa, hari Rabu boleh jawab. Ya tak? Itu pun kalau ada permitnya. Kalau tak ada permit, kena berhenti dia jawab. Ada ke gamaknya lagi permitnya sampai minggu depan? Ada? Kalau ada permitnya, kita sambunglah sampai minggu depan. Saya cuba habiskan hari Selasa. Tak ada hari Selasa, hari Rabu lah. Lepas itu tak boleh lah dah. Tak? Mau tak mau, kena habis lah. Wallahu a'lam. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf ya daripada tuan-tuan dan puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.